Orang bagi dia sebab. Macam tu. Naik. Mentah boleh naik. Haji naik. Lili. Mai. Kita naik. Kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak, kita bagi petak jadi lain sikit. Website ya. Oh ya. Abang tengok. Kembang. Sama. Dia boleh kata muka sama macam abang. Ya ke? Sama. Tanya dia sama ni. Sama. Mana ambil? Tapi saya pendek yang. Sama je dia beradik. Daripada mana? Dia sampai dah Lustak. Tapi lah turut dengan tani. Oh. Tak lama. Lustak, Jalan Langgak. Langgak je Langgak. Taman mana je Langgak? Duduk Taman Permai. Taman Permai. Di Taman Sukota. Oh ya. Dua meniga. Saya meniaga ayat Balang dekat arah SP Plaza. Expo depan tu. Saya meniaga dekat kedai sekali. Leki Ukoha kena. Dekat dengan apa nama trafik tu? Ya. Balai trafik. Ya, sekarang tu. Lama dah menikah tu? Saya baru belum usah. Oh, Sebelum ni saya buat produk sendiri. Saya buat dengan bini saya. nak panggil apa ni? Panggil dia panggil saya abang ni sebenar sekarang. Ni sebenar. Dan terima kasih kat abang banyak. Ya. Dalam cara tak langsung dulu saya ada kisah silam saya dulu ni lah. Dah kata dulu lah. Ni dia macam dia bukan buka aib lah. Dia bukan macam buka aib lah. Dia bukan buka aib lah. Nak kongsi. Boleh menjadi pedoman. Saya dulu ada sejarah benda yang sejarah hitam ni ada lah. Tu dalam tempoh saya tu nak cari jalan dan patah balik tu. Sangkut jenis apa? Apa dia? Sangkut jenis apa? Jambu. Okey. Berapa botol sangkut? Lama bang. Saya mula tu umur 16 sampai umur dah ni saya 33. Saya clean all the way tu kira 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. 2 tahun lepas. Start macam mana yang boleh berjaya tinggal tu? Saya ni jenis saya ni tak tahu lah mungkin saya balik tu umur saya suka fikir jenis saya ni. Kan? Saya fikir apa-apa pun saya lepas tu saya ni daripada kecil ni satu yang saya boleh bagi tahu ni sokongan daripada adik lah. Apa-apa. Itu penting. Lepas tu ni lepas tu yang paling kuat sekali lah. Yang paling kuat sekali. Kan? Apa yang kedua tu macam mana? Saya nasib baik kawan-kawan saya yang kawan-kawan saya yang duduk bercampur dalam dunia tu pun mereka tak setan betul-betul lah kan. Mereka pun ada bagi sokong lah. So berhenti dengan kawan kami. Kan? Sebab ayat dah mereka kata saya, Mamu, hang ni bukan kawan mana pun jahat. Yang hang nak pun jadi jahat bersebab. Entah bila hang duduk dengan kami ni, hang tak tahu mana pun. Hang yang paling kecil. Jadi hang belah. Jadi baik lah. Tak jahat lah. Dia kata saya tu. Yang boleh jadi jahat bersebab. Lepas tu dalam masa yang sama, video-video abang, Allah izin saya jumpa. Video-video abang saya tengok. Banyak motivasi daripada abang tu saya. Tahun bila start mula jumpa video? Dekat mana jumpa? Saya tengok di Facebook, YouTube saya kot. YouTube lah banyak. YouTube banyak. Okey. Apa ni? Saya dapat sokongan daripada family. Memang mak dengan abah tak pernah buang saya. Itu lah. Tahun bila start jumpa YouTube? Tengok video. 2 tahun lepas lah. Okey. Dalam banyak video yang tengok tu, video mana yang Mamu rasa trigger untuk ada kekuatan berhenti? Video cerita yang mana? Ada video yang satu ada abang buat call ke dengar voice note lah yang atas video tu kan. Okey. Buat call kot cerita pasal bini dia ke yang pasal lelaki dia kot. Ada mengadu kat abang ada satu video silap saya video tu lah. Ya. Dia cerita pasal lelaki dia. Tak silap saya. Ada satu video tu. Lepas tu video tu saya dengan relate dengan kisah saya sendiri lah. Ada kena-mena. Dia macam ni bang. Dalam dunia bila kita menghadap tu kita tengok kiri kanan sebenarnya Allah Ta'ala baik kita tu. Apa kita nampak tu cermin hidup kita. Betul. Setuju. Sebenarnya kita jumpa kita nampak, kita dengar tu dia macam satu orang apa macam Allah nak tegur kita tau. Dia bukan saya saja mai. Tak, bukan saya saja. Orang yang jumpa dengan kita. Saya pula jenis saya jenis fikir tau. Bila saya nampak tu saya tengok kalau aku tak berubah ni hidup aku. Ataupun saya aku macam ni bila aku nampak satu orang tu aku macam ni aku teruk lagi
Macam tu. Jadi macam cermin hidup saya tau. Jadi saya jumpa orang, saya dapat macam tu. Jadi secara tak langsung saya nak, kalau orang sekeliling saya, mereka dengan saya dulu ni ayat mata tak tahu nak abang. Betul. Tapi Allah bagi kat mereka, mereka cekal kan. Layan saya macam mana. Lepas tu kira Maknanya media tentang aduan daripada seorang isteri tentang suami dia. Keadaan suami dia tu macam seolah-olah ada kena-mengena macam aku. kan. Kira jadi menikah pun tak jadi suami, jadi anak pun tak jadi apa. Jadi anak pun ada mak pak pun tak jalan tanggungjawab sebagai anak. Kira hidup tak guna lah masa tu. Ya. Kan, tapi itulah tu yang abang bisa sebut, ayat abang kata je lah. Dia bila pengguna ni bila dia tak ada bekas tau, istilah bekas tau. Macam mana kata kan, dia walaupun 1000 tahun tinggal sekalipun dia patah balik tu dia mudah. Betul macam mana cakap kan. Tapi saya takut itu, tapi alhamdulillah lah, saya tinggal circle-circle tu, saya patah hidup balik dengan circle-circle yang circle-circle yang positif. Alhamdulillah dia yang tu pun sebenarnya satu titik. Orang satu poin besar kot sebenarnya untuk kita nak istiqomah dalam untuk perubahan ni kan. Yang tu pun salah satu poin besar dia, kita jangan, maksudnya yang saya beritahu tu, banyak orang yang berhenti. Dia saya hebat, dia berhenti. Bila orang tanya, hang boleh berhenti macam mana? Konon dia hati kena kuat. Dah. Memang. Jangan duk sembang lah hati. Awak orang lain hati tak kuat. Orang lain berusaha sama kan. Cuma tak jadi habuan dia. Dia ada diri tu sebenarnya last sekali. Dia sekeliling tu kena support. Yang tu paling kuat. Yang kedua memanglah atas diri hati kena kuat, betul. Tapi kalau kita tak pernah nak cuba pun tak boleh juga lah. Tapi yang keliling tu strong dia tang mana? Tang understanding. Okey, boleh share sikit apa yang family, adakah yang understand tu isteri, mak ayah ataupun siapakah yang understanding membuatkan mamu rasa perlu berjuang bersama? Maksud understanding ni, family kita ni sudi berjuang bersama. Maksud berjuang bersama ni, bila kita berjuang seorang, dia berkata, sembang hang sak ya. Tu dia pun tak mau berjuang bersama. Hang sak ya, nampak baik sak ya. Ni banyak berlaku Mereka tak nak berjuang bersama. Dia dah berjuang betul pun dia pun kata, tak percaya apa ni. Letih. Okey, teruskan kamu. Apa yang membuatkan kata understanding tadi, membuatkan benda tu berjuang bersama sampai kan boleh tinggal walaupun dah terlibat daripada umur 16 sampai umur 30 apa? Sampai umur 30, maknanya 14 tahun. Setengah umur saya. 14 tahun tadi boleh trigger, ada kekuatan understanding, boleh tingkai Syabu. Wow. Terima kasih bang. Okey, saya sendiri pun lalu fasa-fasa tu. Fasa yang di mana dapat full support, fasa yang mana orang percaya tak sungguh kat kita. Dia sebenarnya berbalik pada diri tau. Yes. Okey, fasa yang first tu saya dah berapa kali, 2-3 kali tinggal patah balik. Okey, lepas tu bila sampai last tu yang saya tinggal nak patah balik tu, orang dah tak percaya kat saya dah. Orang dah fed up lah. Kan? Jadi saya bezakan kat situ lah dari segi sokongan yang full support yang awal tadi orang percaya kat kita tu. Kan? Okay. Lepas tu sampai yang last tu fasa bila saya dalam hidup ni semua benda yang saya tengok lah. Tapi satu benda saya tak rasa lagi, kehilangan saya tak pernah rasa lagi. Kan? Takkan sampai tahap Allah bagi saya rasa hilang tu, maksudnya hilang dari segi anak bini ke, ibu abah ke. Kan? Lepas tu pula yang last sekali pernah dapat tentang kehilangan. Takkan hang nak tinggal hang ada ujian kehilangan baru nak berubah? Betul. Ada kan? Video tu. Okey, terus. Ada. Lepas tu saya fikir bila last bila kalau anda kata saya berubah kali pun saya nak bukti kat siapa. Saya nak bukti kat lepas tu kalau kata lah ni mak abah semua masih hidup lagi kan. Takkan saya nak biar mak abah tinggal saya dalam keadaan dia tak tengok saya yang dah jadi macam mana dia nak kan. Macam tu saya duduk dalam kepala saya macam tu dah, maksud nak saya yang jadi anak yang elok lah kan. Yang saya tak mau ada rasa tu lah. Tu yang salah satu poin yang orang kata apa, tinggal kuat aku kena tinggal whatever it take. Lepas tu anak Allah Ta'ala bagi kat saya anak yang sayang kat saya. And walaupun anak saya kecil, baru 2 tahun ni nak masuk seorang lagi, yang ketiga insyaAllah Syawal ni lahir yang ketiga. Kiranya saya ni kalau nak ikut jadi tanggungjawab sama ayah ni, saya memang abang
Tapi mereka ni pasal balik pun mereka peluk saya. Cakap mereka dengan saya, mereka sayang saya macam mana tak macam saya sayang mereka. Maksudnya saya sayang lah, tapi saya tak tunjuk saya punya sayang tu. Yalah kita masa tu bodoh. Yalah tak tengok-tengok. Lepas tu bila sekarang ni benda tu depa tak hilang tau benda tu. Depa tak hilang, depa dengan saya depa okey tau. Lepas tu yang tu lah penguat saya lah, yang bagi kuat saya untuk nak ni satu yang tu dengan mak abah depa tak pernah tinggal saya. Sebenarnya pun yang dekat luar sana tu pun sebenarnya bagi saya yang kawan-kawan saya sendiri lah yang lost terus tu salah satu sebab sokongan daripada parent dengan bini ni lah, yang tu lah yang paling kuat ni. Sebab dia rasa dia nak patah balik untuk apa? Ya. Dia tak ada benda untuk dia nak patah balik pun untuk nak jadi elok, dia tak ada. Saya pun ada pernah saya sampai fasa tu tau. Saya sampai fasa buat apa aku nak jadi elok untuk apa? Biar aku jadi apa kan? Sedangkan ada lagi orang yang sayang kita ni. Kan? Sebab saya benda tu mak abah tak pernah tunjuk lah, kata benci saya tak pernah. Tak itu lah yang tu lah. Saya tak cakap tak aktif tapi lepas tu bila sekarang ni bila satu lagi yang paling kuat abang saya. Abang saya support saya gila-gila. Sampai dulu Pak Yus, bila saya nak beli benda tu saya duit tak ada. Saya kerja minta kat dia. Dia bagi. Dia bagi bukan sebab dia saya nak bagi sebab saya ni mah. Sebab dia kalau macam mana? Yalah benda tu kita tak ada. Kita bercampur dengan seka-seka yang nak meronah ni. Nak pergi mencuri lah apa bagian. Mulalah, dia duit tak ada. Ya. Tapi saya nasib baik ada abang saya kan. Dia bagi bukan tanda dia sokong, tapi dia tak nak kamu buat benda mudarat yang dia teruk. Itu understanding tau. Benda satu understanding. Bukan dia bagi sebab dia sokong tak. Tapi bila waktu fasa saya nak berubah tu, ada satu saat bila saya ada sekali saya berubah tapi saya patah balik. Saya pernah kata kat dia, hampa dulu bila masa aku minta duit aku nak beli benda tu apa bagi. Sekarang ni aku nak minta duit nak beli benda elok hampa tak boleh bagi. Nampak? Saya guna point tu. Lepas tu bila padahal bukannya mereka tak mau bagi. Macam mana? Mereka nak ajak saya sebab saya jadi Pak Yus umur 16 saya dah campur benda tu. Jadi fasa umur saya nak kenal dunia cara hidup ni tak ada. Social skill saya tok parik. Saya dulu dekat sekolah saya memang bukanlah budak pandai tapi saya ni disayangi. Saya ada orang menduak, saya tak ada orang cari. Macam tu. Saya happy go lucky. Tapi bila sampai saya dah campur benda tu, saya buang terus semua hidup saya ni. Saya buang kawan-kawan semua. Yalah duduk benda tu kan nak kawan orang. Kawan dengan benda tu je lah. Lepas tu habis kira saya dulu saya fotografer, saya designer, saya pula mengaji sana dulu. Jadi suka saya tu pun suka yang ada orang positif lah. Tapi saya buang benda tu. Saya buang semua. Lepas tu saya bercampur kan bila saya nak patah balik. Susah nak campur balik dengan, tapi nasib baik Allah Ta'ala ni izin saya lalu jalan yang mudah. Saya jumpa balik dengan orang yang sayang saya and dia tak tinggal saya and yang tu je lah. Cuma yang paling banyak support saya bini saya dengan mak abah dengan abang. Saya cuma tu kekap yang ada kesian kat adik-adik saya. Biarlah saya layan dia macam sampah dulu. Saya nak tanya, adakah family tengok juga video? Mereka tak tengok. Tapi saya ambil pendekatan saya cari sendiri. Saya macam tu je. Saya tengok saya. Dalam video yang saya bagi tu, saya bagi tahu kat viewer, saya lebih kepada macam nak bagi tahu. Sokongan bukan untuk diminta, tetapi untuk diberi. Kita yang nak pulih ni, kita yang nak tinggal benda ni, kita tidak mengharapkan sokongan. Namun, jika ada sokongan, alhamdulillah. Dan kalau tengok dalam video-video tu, kebanyakan saya tak bercakap dengan pesakit pun, betul tak? Saya bercakap dengan orang yang tak sakit. Dia orang yang ni sekeliling ni pun. Sebab saya nak mereka beri sokongan. Betul sebab. Tapi bila orang yang sakit ni boleh tengok, dia rasa disokong. Betul saya bila tengok video Pak Yus, saya rasa macam rupanya ada lagi orang yang macam yang nak tolong aku kan. Ada sebenarnya, tapi benda tu kita tak faham. Bila saya sendiri yang tengok video tu, saya faham sendiri apa orang keliling saya buat macam ni untuk nak saya itulah. Tapi susah nak suruh orang yang duduk lalu di circle tu tak tengok main payah dia skip lah. Tak semuanya sebab tu kalau tengok pasal apa saya macam tinggi suara, nampak macam ni apa semua sebab tak mau bagi dia skip. Betul. Bila dia tengok, apa dia ni? Duk bela penagih ni, pasal apa dia ni? Kan? Kata kat aku, dia yang menagih, bukan aku menagih. Bila kita cerita,
Sebenarnya bukan mereka je sakit, hang pun sakit. Masalah sakit hang tak ada ubat, hak mereka ni ada ubat. Kan? Sebenarnya macam Mamu ni, alhamdulillah ramai yang masuk live saya bagi tahu, berjaya berhenti tengok video apa semua, ramai. Kalau Mamu nak tahu, salah seorang lagi ada dekat dengan Mamu. Ya. Dekat Jamsak. Oh, dekat Jamsak. Dekat Jamsak tu ada kedai elektrik kan? Ada. JTV tu kan? Ha. Salah seorang dia hak pekerja dalam tu lah. Oh. Syahri tak siap nama-nama apa tau, tapi nama dalam rumah biru dia tu Joker Black. Dia start dengan saya 2018. Dia pun tak ambil treatment saya, hanya tengok video. Hanya dengan tengok video. Sekarang ni dia ada kedai 4 biji kedai, 4 pintu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kebanyakan yang berhenti, insya-Allah hidup berjaya luar biasa. Sebab apa? Sebab hampa sebenarnya kalau nak cakap pasal motivasi yang ada dalam hidup hampa tu dah tinggi lah, sangat tinggi lah. Okey, dah sangat tinggi. Tingginya dulu taat dengan dadah. La taat dengan Allah, taat dengan apa yang kita buat sekarang. Bila kita taat orang Kedah tauhid. Bila kita tauhid sungguh-sungguh, dia ayat balang kau betul-betul dengan family apa semua, keberkatan tu masuk, kejayaan tu lebih mudah capai. Sekarang dia dah jutawan dah lah ni. Dulu kerja kat situ lah, sebelah dengan kedai Mas Haji Halijah. Tak ada kedai Haji Halijah tak? Kan? Yang tu. Subhanallah, alhamdulillah. Tu antara dia ni macam Mamu main share macam ni. Sebenarnya bila Mamu share macam ni, saya nak tengok poin-poin apa hasil daripada yang saya sediakan tu. Apakah poin yang boleh buat sekian-sekian trigger. Tapi kebanyakan bengang lah. Dia trigger sebab bengang lah. Nampak bengang. Hak tu, hak 2018 saya lagi kasar. 2018 saya lagi kasar. Saya tengok video bayi bukan saya pengayah, saya nampak kata macam okey lah. Mana kata macam mana saya cakap baju tadi tu lah. Pasal apa orang sekeliling tu buat macam ni ke kita sebab orang nak sokong kita. Ya. Kita sebagai orang yang pengguna ni, kita tak nampak benda tu. Kita nampak orang nak kondeng kita. Ya. Kita nampak orang nak naya kita. Itu ya tak? Silakan. Ni saya kena ni kawan ni. Oh ya, baik. Kena rambut. Alright. Dekat Sungai Petani ni? Ni kat ni kat SP Plaza. Oh, hebat lah kau. Sana. Ni Masjid Tanjung. Saya punya ayat balang kat depan. Baik. Tak habis. Berapa tahun dah ayat balang? Berapa gila? Belum pasal ni lah. Tapi sebelum ni saya duk kerja dengan orang lah. Saya masuk expo, masuk event. Hujat pula ni. Saya ingat dulu Umar sini duk tebak flyers. Apa dia? Duk tebak flyers tu kat sini ya. Flyer apa? Sabunnya, jual sabun. Oh, tak boleh. Ramai kat ni kat sini lah. Ni salah seorang yang banyak support saya ni. Ni. Ni abang saya. Terbaik bro. Salah seorang yang banyak support saya kat sini. Circle yang saya duduk sekarang ni Pak Yu. Circle yang depa ni ko Pak Yu kenal ko Lucky Kohoy. Adik Bambat. Anak Pandai Maji Gayung. Tak, saya tak kenal. Kalau tengok muka je yang kawan. Lakon cerita Geran ni. Oh ya. Adik Geran. Saya duduk dengan mereka. Jadi bila saya duduk dengan mereka ni, saya nak patah balik pun salah satu dia patah saya dah. Aku nak tiba. Tak, satu lagi. Kita dah sibuk lah. Sekarang kita dah sibuk dah dengan urusan dulu kita terlibat dengan benda tu. Kita sibuk benda tu. Tak ada aktiviti. Jadi lah sibuk lah. Sekarang ni bila dah sibuk dengan benda-benda yang macam harian ini, jadi kita nak patah balik tu jadi tak ada time. Satu lagi pula kalau patah balik habis duit. Ya. Kalau kita duduk ni dapat duit. Patah balik habis diri, habis duit, habis masa. Duit boleh cari bayuk masa tak ada ganti. Masa tu lah yang saya menyesal jugalah. Saya rasa macam rugi jugalah. Memang rugi benda tu, memang tak boleh patah balik dah. Tapi saya ada jugalah syukur juga saya Allah Ta'ala izin saya lalu benda tu. Kan? Sebab tu saya pegang yang saya boleh berubah sebab apa dah. Allah saja bagi kat saya selalu satu hari tu, selalu satu benda tu kalau saya tak mampu nak patah balik kat dia. Sebab tu Allah izin kat saya lalu benda yang apa saya lalu sebab Allah tahu saya, semua orang lah kan, sebab Allah tahu kita boleh balik kat dia. Amai tak makanan yang untuk tingkatkan imun? Apa dia? Amai tak makanan-makanan sihat tu, hak yang masa share tu? Makan buah, minum air kosong banyak. Yang tu Amai yang tu antara benda yang boleh repair balik hak mana rosak kat dalam. Oh ya. Tisu kita yang rosak apa semua kan, amai makanan-makanan yang elok lah. Ayak kosong. Okey, makan buah ulam, cincalo.
Oh, jenis-jenis enzim tinggi. Yang mana-mana ulam-ulam bini saya ulam. Tapai pun bagus jenis-jenis macam tu. Jenis enzim dia tinggi. Tu antara dia. Sebab sel-sel kita yang nak repair balik. Gaya cara kita makan tu pun kita kena ubah kena meningkat. Saya makan tu memang bini. Yang tu saya bila ada bini bini dia tengok ala ni tembul macam mana. Apa berapa tahun dah nikah? Saya menikah lama dah. Saya menikah 8 kan. Baik. Oh ya. 8-9 tahun. Saya menikah 25 betul 8 tahun. Ya. 9 tahun lah. 12 saya menikah. 2017. 17 betul? 17, 3, 6 tahun Ya. Lebih kurang macam yang aku cerita tadi lah. Masa tu dia kontak saya tu 2018 tak ada anak time tu. Saya ada anak. Saya ada anak dah 2 orang lah. Saya pernah sekali tau dulu. Ada satu masa tu saya tertinggal saya punya dapur kan. Bilik bukan tertinggal, memang saya tinggal dalam bilik. Syarah. Anak saya yang nombor 2 tu waktu dia duduk mangkuk lah. Dia, tapi dia tak apa-apa. Kan straw syak tu. Kan saya tak boleh tukar straw tu kan. Dia tokok straw tu je. Dia budak-budak kecil. Kan dia bisa apa yang dia capai tu dia bermulut lah. Yang tu saya berlengung je. Ni dia. Bila jadi benda tu kan. Bodoh apa aku ni. Sampai tak anak ni pun aku tak nak percaya. Sampai yang tu. Itu saya berubah sat. Jadi balik pula. Okey, masa proses tu 3 tahun. Masa proses 2 tahun lalu, masa proses nak berhenti tu, apa yang berlaku daripada hari pertama sampai sebulan tu? Apa yang berlaku proses? Adakah terlalu lama ke, tidur lama ke, sakit badan ke? Apa yang berlaku? Waktu yang saya boleh start berhenti terus tu, saya berhenti terus mengejut. Yang last tu hilang berhenti terus sebab saya accident. Sido okey cantik. Okay. Saya accident rusuk patah rusuk kanan. 3 batang. Lepas tu kan warded dah seminggu. Warded dah seminggu. Bila dah warded seminggu dah bila keluar tu kira 2 minggu tu saya duduk tak boleh bangun. Bila dah 2 minggu saya clean. Waktu tu family torture saya lah. Bukan torture lah, kira push saya lah. Dah ni dia bagi saya banci. Banci soal banci dah 2 minggu dah ni. Tak payahlah batal balik. Lepas tu saya plan course sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Lepas tu nak kata saya sakit badan tu tidur tu lah. Tidur memang tidur gila lah kan. Memang lagi pun sebelum saya nak berhenti terus tu pun saya memang dah stop sikit-sikit dah. Saya dah sebulan sekali, sebulan 2 kali. Saya tak dak lah tiba hari ni esok terus berhenti tak juga menipu macam tu. Kan memang saya ada start tu waktu time saya proses bukan sebulan, setahun saya nak berhenti terus tu. Ada juga saya ambil curi. Dalam macam 2 bulan tu, sebulan tu 2-3 kali curi ambil. Dulu saya free buat macam makan nasi kat rumah. Punya bodoh saya buat macam nasi hidang kat rumah buat tak tahu lah. Tak hormat pada besi bini saya masa tu lah kan. Ada belanja 3-4 hari dulu? Lebih nampak? Lebih menipu lah kalau saya cakap. Lawyer pun tak belanja macam tu. Sebab bila cara lawyer saya gaji cerita cara pengambilan tu, saya memang bajet 3-4 ke atas. Cara cerita pengambilan tu memang 3-4 ke atas. Yalah lebih lah dia. Saya beli lebih mau. Kan. Jenis sebab yalah kita macam mana waktu tu kalau fikir balik kalau saving pun Allahuakbar berlambak. Jutawan berlambak. Banyak lah. Tu yang saya kata jutawan senyap. Jutawan dah lepas. Tapi itu tang bila kita belanja ke benda tu. Bila dah belanja benda tu, bila dah kepala dah ni, mesin. Ni mesin. Allahuakbar tak berhenti. Ya. Saya bila fikir balik Allah bodoh ya. Aduh. Tapi tak apa benda tu saya fikir yang saya macam pegang kata tu lah. Benda tu dia merasa kita back. Dia cari duit balik ya. Cari duit mudah. Ya. Tapi tu saya kata biasa tadi tu saya pegang tu benda ni Allah ustaz bisa kata kat saya. Allah tak izin satu-satu benda tu kita ni lalu benda tu kalau kita ni sebab Allah tahu kita dia bagi terlalu sebab dia tahu kita boleh patah balik kat dia. Betul. Sebab tu dia izin benda tu jadi kat kita sebagai individu masing-masing. Semua sama. Memang ujian tak sama, tapi apa yang kita lalui semua tu untuk nak bagi patah balik kat dia. Kalau tak dia tak bagi. Bukan sekadar ujian tu, sekadar dia tahu kita lepas ni budak dia lepas. Ni hamba aku ni lepas, hamba aku ni lepas. Itu bonus kita sebenarnya. Cuma kita je. Boleh lepas. Tak ada benda. Dia kalau andai kata tak boleh lepas mati ya. Maksudnya rezeki tu masih ada. Rezeki pulih tu ada sebab tu Allah bagi masa. Betul. Semua orang boleh pulih. Tak ada orang yang cakap tak boleh pulih tu. Bagi saya tu
cuma masak lah. Cuma masak. Kalau kata kita pegang tak boleh Ada. pulih, andai kata kita pegang terlibat dadah tak dipulih syirik. Betul. Mana kita boleh boleh jatuh syirik lah. Sebab kita tak yakin kita tak percaya kat ujian Allah. Allah tak bagi benda-benda tu saja jadi. Yang pertama, kita mendahului Allah, kita letak hukum isap dadah pakai tak boleh berhenti. Betul. Tak. Syirik. Jadi syirik kecil no. Syirik sungguh. Syirik kecil apa? Dia buat masalah Syirik dadah tu. ni lebih besar daripada kebesaran Allah. Betul. Ni Dia ujian. belajar tu hukum Sebab tu masalah dadah saya kata, dia bukan takat masalah orang yang ambil barang. Orang tak ambil barang pun ini syirik lagu tu kan. No. Saya pernah tanya soalan ni dekat imam tempat dia kata macam ni imam kena, dia kata. Kena lah. Tak boleh. Betul ya. Dia bukan benda kecil, benda berat tak. Ni bukti. Boleh berhenti. Tak ambil treatment pun. Tengok video kan. Sebab apa? Dia understanding. Dia kena understanding. Sebab tu saya buat live, saya buat video tu. Yang saya post balik, saya record semua tu, tujuan dia untuk buat benda ni. Sebab setiap orang dia ada trigger dia tersendiri. Rezeki dia jumpa dapat. Tu je saya kata. Pi duduk sana tengok. Tak ada modal nak berubat apa semua. Tengok hak free dulu. Buat yang free dulu. Ni lah bukti. Alhamdulillah. Buat bekam. Nanti ada masa pergi buat bekam. Tu bekam saya tak buat. Duduk tering kan nak buat. Tengok tak ada ni. Tak pipi kan. Dekat Sungai Tani pun ramai champion tu. Saya selalu singgah Sungai Tani. InsyaAllah nanti boleh singgah. Kita jumpa nanti insyaAllah. Kalau Pak Yu tengok VTT saya ada yang satu saya pakai Melayu. Tu masa duduk teruk. Ya. Kurus kong ada satu kurus sikit lah. Saya tengok kat dalam ni ada aku gambar saya kurus. Saya nak tunjuk lah. Boleh. Sini tekan tolak tak? Gambar. Sana. Hampa pun pi lah dekat. Saya letak nama tube saya tu, Rumah Merah tu, pemulihan dadah di arti Melayu. Sebab tengok video boleh bercakap. Tengok dulu, layan dulu. Sonok lagi pun tak boring eh. Apa tengok video-video tu tak boring. Apa akan nak tengok lagi satu video? Apa nak tengok lagi video? Apa akan tengok lagi video? Yang tu betul. Bila tengok satu video, tengok lagi. Lagi kuat kena hentak, lagi nak tengok. Tak apa, cari selesai, tak apa. Saya layan daripada kawan-kawan kita ni. Okey? Dah tahu dah nama Rumah Merah saya tu. Nama dia Pemulihan Dadah di Arti Melayu. Siapa kata mereka ni tak dengar cakap? Boleh, tapi kena ada cara. Siapa kata mereka tak boleh faham kita cakap? Boleh, tapi dia kena bahasa mereka. Bahasa mereka tak macam kita. Bahasa Melayu. Kadang mereka pun tak faham bahasa mereka. Terima kasih Ana, thank you like. Terima kasih yang tap-tap screen. Teruskan share. Bawa benda ni, kongsikan lagi. Yang mana-mana yang dah berjaya tu nanti hadir. Macam apa mamu. Subhanallah. Tengok bayangkan tak peduli kat family, isteri. Tapi anak, ayah duk main kat ayah. Duk main kat ayah. Dia sakit Halo, Assalamualaikum. Halo. Kami dari Jabatan Agama Islam. Ya, silakan. Silakan. Jabatan Agama Islam. Teruskan. Boleh saya bantu? Jabatan Agama Islam keluar tak dah? Boleh saya bantu? Tak, Jabatan Agama Islam berjaya. Apa tu tadi? Tak sah, daripada Jabatan Agama Islam. Scammer. Scammer apa? Oh ya. Popok tu lah. Mampu. Apa? Tu dia. Macam orang. Tengok gambar. Kena jawab. Tukar kamera. Prak. Tu dia. Ni gambar hak dulu. Waktu ni tahun berapa ni? Ni 2016. 2016. Tu. Dah ni. Tu dia Fakmok. Subhanallah. Ada kan mak saya yang lagi teruk ni. Ni nampak ICMC yang teruk dah. Yang teruk tak tahu orang duduk kat bini saya. Banyak bini saya banyak. Gambar selfie ni kan. Bila tengok balik gambar Allah Akbar. Ambil lah nombor wasabi. Tu benda tu puasa elok ya. Nanti ambil nombor wasabi saya dekat Bayu. Wasabi saya boleh wasabi gambar. Saya duduk Semenyih Selangor. Oh semenyih. Oh nanti tengok tulis pekan Rabu yang pekan Rabu Lustak. Semenyih. Oh semenyih. Semenyih saya kat sana saya gelanggang gayung apa Cikgu Azrul. Ya, Cikgu Yang Azrul. tak gitu. Baik. Apa tu abang saya kat tu. Dulu saya pernah buat roti canai dekat Karabu dulu ni. Oh yalah. Tu nama Karabu letak tu. Dekat Sungai Tani tu, dekat Wisma Keladi tu, dulu saya pernah kerja dekat sebelah KT tu. Sebelah KT tu lah. Dulu kan ada KT situ. Wisma Keladi. KT kat belah mana? Wisma Keladi. Wisma Keladi.
Depan semua geladi tu ada kereta dulu. Oh, okey. Sebelah tu ada jaga nasi ayam tu. Pak menakan saya, Nasi pak lemak. menakan. Oh, ya ke? Sungai Petani ni biasa sangat lah dengan Sungai Petani. Subhanallah. Okey, tak apa Pak Yu, saya nak set up kedai tak? Alright. Ni pun nak lah. Okey, baik. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak lah. Sama-sama. Nak naik pasal muka nak sama ya. Betul. Semua ada abang muka semua. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi share. Nanti kita share lagi. Baik. InsyaAllah. Baik, selamat. InsyaAllah. Baik. Okey, baik. Terima kasih Pak Yu. Assalamualaikum. Nak raya. Salam apa kata? Ada. 3. Mana lagi nak? Lu ajak dia buat nama. Terbaik, Alhamdulillah. Okey, Moki. Baik, Alhamdulillah. Pak Yu nak masuk? Boleh. Sebab tu saya bagi tahu, tolonglah, tengoklah, masuklah, pilah dekat tube. Saya sediakan benda tu. Bukan saja-saja. Memang boleh tinggal. Bukan 2-3 orang yang macam ni. Sejak berzaman, daripada 2018, Alhamdulillah, yang mana tengok video yang mengikuti, diorang boleh upgrade dalaman tu. Nak naik silakan nak naik. Zafran, boleh minta. Okey, kita tengok tadi Alhamdulillah, perkongsian dia. Macam mana? 2 tahun lepas, dia boleh tengok live tu. Tengok video ya. Kau tengok live lagi teruk lagi ganas Sebab kebelakangan 2 tahun ni saya dah tak berkongsi sangat tentang bab tu. Sebab duk kisah pasal handphone lah. Kan? Pasal handphone lah. Aku tidak ni aku tak ada masa Aku lebih kepada fokus tentang isu pemulihan dadah, isu kesedaran masyarakat tentang masalah dadah.